1 Januari 2026 tahun baru. So pagi ni kita settle urusan bisnes dulu. Okay, hantar telur sekejap dekat food court di Desaru, Sikamat, dekat masjid tu. Depan tu ada food court kan. Lepas tu selesai urusan bisnes, kita memang dah on dah. Cuma tak tahulah ada order masuk ke tidak. Tapi kita on je lah. Kalau ada along the way kan kita grab je. Alright, stay tune. Okay guys, selesai urusan perniagaan hari ni. Kita hantar dekat ni, dekat masjid Sikamat ni. Ada food court tepi ni. Hantar sini, hantar telur. Alright. Okay guys, so kita dapat job Tadi call dia kata angkat chiller kecil dengan mesin basuh. So dekat sajalah 17 minit. Lepas tu tempat yang satu tu nak pergi tu pun, yang hantar tu pun di situ juga. Mungkin dia pindah rumah lah, dalam satu taman. So stay tune lah. Okay guys, daripada rumah sini Dina depan sana je. Dekat je. Boleh lah RM35. Tapi barang banyak lah. Tapi kita consider lebih kurang. Sebab apa? Dekat 4km RM35. Boleh lah. Macam okay. Mana dia gambar pin. Okey. Masih Oi, lebih banyak tu. Ayuh, masih banyak. Nanti ada lagi nak pindah tapi ke lain pula. Jauh dekat. Jauh sikit lah. Yang ni bawa almari je. Apa Roger lah. Boleh saya nombor tu kot? Nombor telefon saya ni Alhamdulillah kita dah siap satu job. Orang tadi tu dia bagi lebih RM50. Lepas tu dia kata ada lagi bang, kemungkinan lepas ni nak pakai, nak angkat almari dia kata. Okay, Alhamdulillah 4km je. 4km tak sampai 10 minit tadi. Rumah depan sana pindah depan sini. Tapi kita lebih kurang je lah. Sampai dalam isi dah dia bagi 50. Alhamdulillah, rezeki siapa nak bagi kan. So hari ni job pertama lah. Hari ni kurang job sikit sebenarnya. Sebab apa? Hari cuti kan, hari cuti. Okay guys, job kedua hari ni RM61.10. Banyak juga job tapi jauh-jauh lah. Nak pick up jauh. Saya tak ambil yang pick up jauh. Pick up dekat hantar jauh okey. Tapi pick up jauh, hantar jauh saya tak ambil hari ni. Hari ni hari cuti jadi order kat slow. Kita alhamdulillah dapat job kedua RM61.10. Dekat je. 12 minit. Alright guys. Ciao. Lepas fikir apa e-bike. Trip bike. Boleh. Sini kasih depan. Okey, baik. Sekejap. Saya ingat belakang pun boleh angkat lah. Ya, okey. Customer beli lah ni. Sekejap. Okey, cantik. Biasa kena sengit sikit. Sengit sikit. Alright. Okey. So ini saya Lock. tarik handbrake. Alright. Nanti release. Okey, baik, cantik. Ini dia tak ada lagi. Tak ada jalan ni. Betul, 3 roda. Tiga pun tak bayar. Betul. Steady. Betul kan? Tak salah kan? Jalan depan tadi tu dekat channel. Tu bawa pusing tadi tu. Kena. Orang yang angkat? 2 orang. Saya boleh bantu je. Sekejap Berapa ribu ni bang? Murah je bang. Murah, nampak mahal ni. Tak mungkin murah. Abang pegang bontot dia je. Bismillah. Kawan, letak dulu, jap. Okay. Alright. Okay nak pusing-pusing kampung ni petang-petang. Habis ni? Nama dia? Tak habis lagi. Jalan je selagi ada. Okay bang, terima kasih. Jumpa lagi.
Pagi buta enjin ku hidup, kopi panas teman hidup.